Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zafran bin Nurul Azri akan membentangkan serba sedikit tentang konsep aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Pembentangan ini akan menguraikan maksud pendidikan, aspirasi, aspirasi negara serta bagaimana perkara ini memberi kesan kepada peranan guru sebagai pendidikan profesional. Okey, kita ke pengenalan. Pendidikan ialah proses berterusan yang membentuk perkembangan intelek, emosi, rohani dan jasmani individu secara menyeluruh. Pendidikan bukan sahaja berlaku di sekolah tetapi turut melibatkan keluarga dan murid. Aspirasi dan hala tuju pendidikan menjadi panduan dalam membangunkan sistem pendidikan negara. Guru berjiwa pendidik berperanan dalam merealisasikan aspirasi tersebut melalui profesionalisme dan komunikasi berkesan. Okey, seterusnya kita ke konsep pendidikan. Pengertian konsep pendidikan. Secara umumnya, pendidikan ialah usaha terancang untuk membentuk insan yang seimbang dan harmonis. Pendidikan berlaku melalui proses formal seperti di sekolah dan juga secara tidak formal melalui pengalaman harian. Contohnya pengalaman di rumah, macam dia tengok apa yang berlaku di rumah. Pendidikan ini juga berfungsi sebagai ejen perubahan sosial yang membantu membangunkan masyarakat dan negara. Okey, seterusnya kita ke falsafah pendidikan kebangsaan atau dikenali sebagai FPK. Falsafah pendidikan kebangsaan ni apa? Falsafah pendidikan kebangsaan ni menekankan usaha melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ia bertujuan melahirkan rakyat yang berilmu, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan negara. FPK ni menjadi asas kepada semua dasar perancangan pendidikan di Malaysia. Seterusnya kita ke pendidikan sebagai proses berterusan. Pendidikan tidak berhenti selepas tamat persekolahan. Konsep pembelajaran sepanjang hayat menunjukkan bahawa individu perlu sentiasa menambah ilmu dan kemahiran. Sebagai guru, kita juga perlu sentiasa meningkatkan profesionalisme agar selari dengan perubahan semasa. Iaitu kita kena ubah diri kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan semasa. Macam zaman sekarang kan menggunakan teknologi. Jadi guru mestilah pandai menggunakan teknologi untuk mendidik anak murid yang akan datang ini. Okey, seterusnya kita ke aspirasi pendidikan negara. Aspirasi pendidikan negara memberi penekanan kepada akses pendidikan berkualiti untuk semua murid. Selain itu, ia menekankan aspek equity supaya setiap murid mendapat peluang yang sama. Maknanya tak ada murid yang tertinggal, iaitu semua murid dapat peluang yang sama, atau kata lain dapat sama rata. Pendidikan juga perlu melahirkan murid yang mempunyai kemahiran abad ke-21 serta semangat perpaduan. Kerana apa? Pendidikan perlu menguasai abad ke-21, antaranya sebabnya untuk kemahiran komunikasi. Penting untuk pemikiran kritis, kreativiti dan kolaborasi. Murid juga perlu celik digital dan mempunyai nilai etika yang tinggi. Dan guru pula perlu merancang pengajaran yang dapat membina kemahiran ini secara aktif. Macam guru perlu mempelbagaikan aktiviti untuk menjana idea murid. Okey, seterusnya kita ke peranan komuniti. Permufakatan dalam komuniti pendidikan sangat penting kerana apa? Kerana pembelajaran bukan hanya bergantung kepada sekolah semata-mata, tetapi pembelajaran bergantung juga kepada ibu bapa, rakan sebaya, masyarakat turut mempengaruhi perkembangan murid. Sebab di sekolah hanya guru saja. Kalau di luar,
mereka akan melihat ibu bapa, rakan sebaya, persekitaran mereka, masyarakat untuk mereka memulih pengalaman dan pengajaran. Kerjasama antara masyarakat juga perlu untuk mengukuhkan dan meningkatkan motivasi dan pencapaian murid supaya mereka lebih semangat belajar dan lebih semangat untuk ke sekolah. Seterusnya kita ke hala 7 pendidikan. Hala 7 pendidikan yang pertama ialah transformasi pendidikan. Hala 7 pendidikan kini memberi penekanan kepada inovasi dan penggunaan teknologi. Sistem pendidikan perlu bergerak seiring dengan perkembangan global. Macam pendidikan dulu hanya bermodalkan buku saja, tapi kini pendidikan murid-murid semua celik teknologi, iaitu semua bidang dalam teknologi. Dan murid zaman sekarang pun dah terdedah kepada teknologi seperti telefon bimbit, komputer riba, komputer, dan mereka pun tidak asing lah dengan benda-benda teknologi tersebut. Jadi guru zaman sekarang perlulah celik minda juga untuk membimbing murid dan mempelbagaikan aktiviti dari segi digital untuk menarik minat murid untuk belajar. Selain itu, sistem pendidikan juga selain itu, guru juga perlu bersedia menerima perubahan dan menyesuaikan diri dengan pendekatan baharu. Maknanya guru ni perlu siap sedia untuk menerima perubahan. Macam masa akan datang, kita tak tahu macam mana lagi pendidikan ni berubah. Macam dari dulu hanya menggunakan buku saja. Kini menggunakan smart TV untuk mengajar, menggunakan tablet. Ada sekolah juga yang menyediakan tablet untuk murid belajar. Okey. Hala 7 yang kedua ialah pendidikan digital. Macam yang saya cakap tadi, guru juga perlu celik minda untuk menarik minat murid belajar. Pengintegrasian teknologi dalam PDBP menjadi satu keperluan masa kini. Sebab murid zaman sekarang ni memang dah tidak asing dengan teknologi. Memang dah bersatu dengan teknologi. Balik rumah, main telefon. Tak ada main kat luar macam zaman dahulu. Mereka lebih terdedah kepada telefon, game. Okey, seterusnya guru perlu menguasai kemahiran digital dan menggunakan media secara beretika. Ini supaya dapat menarik minat murid lagi lebih minat belajar, kerana apabila guru menguasai kemahiran digital, guru akan membuat banyak aktiviti menggunakan teknologi. Macam kuis menggunakan teknologi. Lepas tu macam video untuk menarik minat murid belajar. Okey, yang selain itu, penggunaan teknologi yang berkesan mampu meningkatkan minat dan keberkesanan pembelajaran. Macam yang saya cakap tadi, jika banyak aktiviti yang menggunakan teknologi, murid akan minat untuk belajar. Okey, seterusnya kita ke implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Yang pertama ialah ciri guru berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik ni mempunyai sifat yang ikhlas, sabar dalam menghadapi murid, komited terhadap pengembangan murid. Mereka bukan sekadar mengajar, tetapi mereka juga membimbing dan membentuk sasiah murid. Makna kata, guru ni umpama lilin untuk menyuluh murid. Guru juga perlu menjadi contoh teladan dalam tingkah laku dan nilai. Kerana apa? Murid melihat dan mencontohi guru. Makna kalau di rumah, murid melihat ibu bapa mereka. Kalau di sekolah, murid melihat guru sebagai suri teladan. Okey, seterusnya kita ke implikasi yang kedua ialah implikasi dari segi pengetahuan. Guru perlu menguasai isi kandungan dan pedagogi yang sesuai untuk menarik minat murid belajar. Pengetahuan perlu sentiasa dikemas kini agar tidak ketinggalan dengan perubahan semasa. Macam yang slide yang saya bentang tadi, iaitu perubahan teknologi. Guru perlulah mengikut perkembangan semasa, dari semasa ke semasa untuk supaya tidak ketinggalan dan dapat menarik minat murid untuk belajar. Implikasi yang ketiga ialah dari segi kemahiran.
Guru perlu mempunyai kemahiran berkomunikasi yang berkesan. Kemahiran komunikasi ni sangat penting untuk mengurus bilik darjah dan penggunaan teknologi juga amat penting. Ini selari dengan keperluan pendidikan pada abad ke-21. Sebab apa keperluan pendidikan abad ke-21? Sebab penggunaan teknologi tersebut. Sebab zaman sekarang kan zaman teknologi, zaman AI. Jadi perlulah menguasai teknologi. Okey, kita ke implikasi seterusnya dari segi sosial. Guru juga berperanan membentuk akhlak dan nilai murni dalam diri murid. Sebagai contoh, guru menunjukkan sikap yang baik. Guru juga mempunyai sikap empati dan kasih sayang dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang positif. Makna jika guru itu baik dan mempunyai nilai kasih sayang, murid akan suka terhadap guru tersebut. Jika guru tu sayang, jika guru tu garang, murid akan takut dan tak semangat untuk belajar. Jadi macam murid tu takut bila kena marah, macam dia jadi terasa down dan mulalah timbul perasaan takut nak ke sekolah. Jadi guru perlulah menunjukkan sifat kasih sayang kepada murid supaya dia lebih seronok datang ke sekolah dan seronok belajar. Okay, implikasi yang seterusnya ialah komunikasi dan profesionalisme guru. Hubungan guru dan komuniti. Hubungan guru dan komuniti. Guru sebagai ejen penghubung sekolah dan masyarakat. Guru juga mengukuhkan jaringan profesional. Dan guru juga mengamalkan kolaboratif, iaitu collab. Guru juga perlu menjelaskan selaras dengan big idea, iaitu komunikasi berkesan mengangkat profesional guru. Guru perlu mengamalkan komunikasi jelas, beretika dan profesional. Hubungan baik dengan murid, ibu bapa dan rakan sejawat dapat meningkatkan kualiti pendidikan guru. Macam yang saya cakap, komunikasi berkesan tersebut, dia dapat meningkatkan hubungan baik antara ibu bapa murid, rakan sekerja. Okey, seterusnya kesimpulan. Kita dah sampai akhir dah sampai kesimpulan. Kesimpulan dari semua ni, pendidikan merupakan proses menyeluruh yang membentuk insan dan negara. Aspirasi dan hala tuju pendidikan memerlukan komitmen semua pihak. Bukan sahaja daripada guru sahaja, tapi juga daripada ibu bapa, masyarakat, murid, kerajaan untuk mengembangkan pendidikan. Guru berjiwa pendidik menjadi tunjang utama dalam merealisasikan sistem pendidikan terus relevan dan berkualiti. Sekian, terima kasih. Bye.